sempat ke Carnival Jom Masuk You? No hal lah, sekarang semua dah online. Baru-baru ni, Carnival Jom Masuk University 2026 yang berlangsung pada 16 hingga 17 Mac 2026 telah cipta satu kejayaan yang cukup luar biasa. Edisi kali ini, Kementerian Pendidikan Tinggi bawakan keseluruhan pengalaman Carnival Jom Masuk You secara maya. Dan hasilnya, dalam tempoh 48 jam tanpa henti, JMU 2026 berjaya menarik 878,794 pengunjung di platform digital dan juga tontonan di media sosial. Satu angka yang membuktikan pendekatan online memang berkesan. Karnival ini dirasmikan oleh Yang Berbahagia Dato' Profesor Dr. Azlinda Azman, Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi secara langsung dari Kementerian Pendidikan Tinggi. Lebih membanggakan, JMU 2026 dapat pengiktirafan daripada Malaysia Book of Record sebagai Karnival Pendidikan Tinggi Maya terbesar di Malaysia. Dengan penyertaan 62 agensi dan lebih 367 ruang digital, pengunjung dapat akses pelbagai maklumat pendidikan dalam satu platform yang lengkap. Menariknya, penganjuran kali ini dibuat dalam bulan Ramadan tapi tetap mendapat sambutan yang sangat menggalakkan. Malah, KPT turut menyelesaikan program dengan gaya hidup masyarakat termasuk slot santai seperti More Digital yang lebih dekat dengan jiwa anak muda. Untuk zon tengah 1, penganjuran secara maya ini jadi lebih mudah dan fleksibel. Pelajar, ibu bapa, guru boleh akses dari mana-mana sahaja tanpa perlu hadir secara fizikal. Pengunjung boleh terus berinteraksi dengan wakil universiti, dapatkan konsultasi dan explore pelbagai kursus serta laluan pengajian. Semuanya secara terus dan mudah. Jimat masa. Antara program yang mendapat perhatian termasuklah sesi konsultasi maya, masterclass konsila kebahasaan serta bual bicara bersama alumni dan pemain industri. Tak ketinggalan juga segmen Hello UPU yang bantu pelajar memahami dengan lebih jelas tentang sistem merit dan proses kemasukan ke IPTA. Secara keseluruhannya, JMU 2026 bukan sekadar karnival tetapi satu platform penting yang bantu pelajar rancang masa depan dengan lebih yakin. Dan dalam masa sama, membuktikan pendekatan digital mampu buka akses pendidikan kepada lebih ramai rakyat Malaysia. Alhamdulillah, syukur kerana pada petang ini pihak Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi telah menerima The Malaysia Book of Record bersempena dengan penganjuran Carnival Jom Masuk Universiti 2026 yang kita buat secara virtual lah. Di bawah pencapaian atau achievement largest higher education virtual carnival. So ucapan penghargaan dan terima kasih kepada pihak Universiti Teknologi Mara selaku rakan strategik yang menjadi penganjur bagi Carnival Jom Masuk You secara virtual ini. Terima kasih juga kepada pihak Maxis yang terlibat selaku rakan industri yang bersama-sama menjayakan Carnival Jom Masuk You secara virtual ini. InsyaAllah.